Apa khabar geng? Apa khabar geng? Sekarang ni saya nak pergi lepak Petaling Street geng, nak makan. Dekat sini tempat ni, sini semua kedai mamak geng. Lagi satu tempat ni, takutlah nak makan geng. Tikus banyak lah semalam. Okey, ni Masjid India geng. Sini kira India punya tempat lah, India. Bukan India Malaysia geng, India mainland kan. Muka pun lain. Semua cakap orang putih. Dekat sini memang sial lah, hotel sini sial. Saya bagi kosong. Dia tutup aircon. Okey, dekat sini juga banyak lah Cikaru Thailand Kalau nasib baik dapatlah bini Thailand kat sini. Kebanyakan perempuan Thailand kat sini kerja tu lah, main telur kan. Itulah pekerjaan dia orang. Masaj, main telur. Mereka banyak duduk sini lah. Sini banyak sewa bilik 800, 1,500. Ni macam ni, ni perempuan Siam lah, balik kampung. Dekat sini dia orang kerja main telur. Dia orang cuti bulan sekali, dia orang balik lah. Bukannya jauh pun, naik kapal terbang geng. Okey, kita nak gerak ke tempat lain geng. Sekarang ni saya tengah tunggu Grab. Bukan tak nak jalan kaki geng. Sakit telur geng, jalan jauh sangat tak sakit telur sakit bengkak. Lepas tu panas geng. Kalau malam tu boleh dah jalan 1-2 kilo geng. Okey geng. Ni Grab. Dekat sini ya, kebanyakan foreigner lah, orang tempatan lah. Ni lah Grab. Tapi halal. Okey geng, kita kembali ke tempat lepak. Okey, cerita sikit pasal Petaling Street ni. Petaling Street ni dulu dibina oleh orang Yahudi British. Orang Yahudi British ni, dia bina rumah kedai, dia jual dekat Cina Bukit. Cina Bukit dulu kuli-kuli biji timah yang tak ada baju pakai seluar dalam tu, mereka jadi kedai makan lah, buka kedai makan. Itu nama kedai makan kopitiam tu, kedai Cina Bukit lah. Okey, dekat Petaling Street ni ranking nombor 1 ialah mi goreng babi dengan kotak goreng babi. Bak kutih babi semua ada sini. Kalau anda rasa nak makan saya beli apa kan. Okey geng, dekat sini juga lorong Petaling ni, ni nama tempat ni Jechau. Tempat ni tempat orang dekat gambar lah. Dia dekat belakang kedai, dekat Jalan Sultan Street. Saya pun tak duduk lama sini. Saya tengok perempuan je geng. Saya tengok tadi pakai seluar pendek, pakai cawat. Saya suka lah tengok kan. Biasalah kan. Kita bukan buat apa pun, kita tengok. Jangan jadi macam Bangla, perginya cabul, bodoh lah Bangla. Okey, lepas ni kita pergi makan geng. Saya nak makan hari ni, saya nak makan breakfast. Sini halal haram kita tak tahu, tapi kita pedal je lah. Banyakkan kedai sini dia ada tulis pork leg ni macam free pork, no pork lah. Dekat sini juga malam-malam banyak pelacuran geng. Jadi kalau datang sini harap-harap jagalah telur tu. Ni pelancong Taiwan, Cina cantik geng, tak tipu. Okey geng, dah itu dekat sini ada rumah kedai tahun zaman Ya Aloy. Sini cakap Cina Bukit baik tau. Dia tak macam Cina Penang, Cina Ipoh, Cina Melaka, Cina Johor tak ada. Dia Cina Bukit ni dia baik lah. Dia ramah sikit lah. Sebab mereka ni marketing dan bisnes, mana boleh sombong-sombong. Dia Cina yang belagak-belagak ni, Cina bangsat je. Ni tempat Cina lah, Cina. Parking RM5, RM10 geng. Saya parking kat sini geng. Tu kereta saya geng. Okey geng, saya nak gerak ni. Kita makan dulu malatang ni ialah mi kari Cina dengan perasa Maggi lah. Maggi kari macam tu lah. Dekat sini juga sepinggan. Ambil RM30 geng. Kalau ambil 2-3 ketul pun dia just RM10. Biar banyak. Okey pun, kita gerak tempat lain lagi. Bye.